bagaimana emas boleh jadi benteng kewangan. Ramai orang ingat simpan emas ni sebab nak kaya. Tapi hakikatnya emas bukan alat nak kaya cepat. Emas ialah benteng kewangan. Kenapa? Sebab nilai emas tidak dicipta oleh manusia, tetapi diiktiraf seluruh dunia selama ribuan tahun. Secara ilmiah, emas memiliki nilai dalaman yang tidak tergantung pada janji mana-mana kerajaan atau institusi kewangan. Contohnya, RM1 pada tahun 2000 dulu boleh beli nasi goreng. Tapi hari ini nilai yang sama mungkin cuma cukup untuk plastik bungkus sahaja. Sedangkan 1 gram emas pada tahun 2000 bernilai sekitar RM40. Hari ini 1 gram emas lebih daripada RM500. Nilai beliannya bukan naik sebab emas makin mahal, tapi sebab duit makin lemah. Dalam ekonomi, emas dikategorikan sebagai aset lindung nilai. Maksudnya, bila mata wang jatuh, inflasi tinggi atau pasaran saham tak stabil, harga emas cenderung untuk naik. Jadi, bila kita simpan emas, kita sebenarnya sedang bina tembok perlindungan terhadap inflasi. Kita tak boleh kawal ekonomi dunia, tapi kita boleh kawal cara kita simpan nilai kekayaan. Nak saya bantu? SCB dulu sekarang.